Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak lagi lah. Makna dia minggu ni minggu memasak je, tapi kita buat dekat luar lah, outdoor lah. Kita masak tu bukan untuk apa ni, nampak cantik ke apa, bukan. Makna kita masak kalau boleh simple aja. Kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita lah masa kita outdoor ataupun masa kita dekat luar tu pergi mancing ke berkemah. Tapi bahan-bahan tu kita dah plan lah dari rumah kan. Apa ada kawasan sekeliling tu, makna bahan-bahan untuk kita masak tu kita spare kat rumah. Lepas tu bahan yang lain tu kita create lah, makna kita kena kreatif sikit lah untuk masak outdoor ni. Hari ni kita nak masak apa ni? Kita buat tumpi ya. Tumpi ataupun peyek ya. Selalunya tumpi tu kacang hijau. Ini hijau juga tapi dia petai belalang makna dia punya dalam ni ada ni. Ni. Kita ambil ni jangan terlampau tua sangat. Tua keras. Ini keras hidak, apa ni lembut pun hidak. Yang penting kita perisi dia ni. Okey, jom kita perisi dia dululah, tengok. Kita jangan buang masa. Kita dah selesai dah perisi ni. Kita kalau terlampau muda sangat dia tak ada isi. Kalau terlampau tua sangat dia keras isinya. Dia jadi macam apa ni, biji buah semangka ni. Macam biji buah semangka kalau tua. Kita ambil yang sederhana. Macam inilah daun dia, macam ni. Daun pokok petai. Ini kita gunakan tepung apa ni? Tepung beras, tepung jagung, garam. Ada telur sebiji dalam ni. Tu telur dia tadi. Dengan serbuk kunyit, garam, semua ada. Tepung jagung, tepung beras. Yang ini kuning ni telur tadi. Telur apa ni? Telur ayam sebiji. Coconut milk. Kita buah campur sikit lah, bukan buah semua. Kita pakai agak-agak je lah ni. Yang penting dia jadi. Ni jintan putih kita bubuh sikit lah. Jintan putih. Terbuk dia. Terbanyak pula. Tak apa. Kita campur air sikit lah. Test dulu. Sikit dulu.
Ikan bilis. Oi, dah masak dah. Petai belalang. Apa dah tu pula dah. Dia macam kacang hijau juga. Assalamualaikum dan salam horas.